Okay, Assalamualaikum. Samsul Yusof. Baru-baru ni kecoh pasal budak-budak semua kena bully. Lepas tu ada, kita nak minta awak punya komen lah tentang Wardina komen tentang budak-budak ni terpengaruh dengan filem-filem gangster. So dia nasihatkan pengarah filem, stop lah buat cerita gangster. So apa komen Samsul Yusof? Pertama sekali, saya tahu lah kan, bila Wardina keluarkan kenyataan macam tu, of course wartawan akan cari saya, akan kejar saya, minta pandangan saya. Saya sebenarnya tak nak komen kan? Tak ada function pun kan? Apa yang saya kata, saya tak setuju dengan komen Wardina. Cukup lah pada saya. Saya tak tahulah kenapa dengan dia kan, untuk cari publicity ke apa ke. Sebab sebelum ni kita tahu, even ulama pun dia cari salah. Ini kan kami pengarah filem. Mungkin lah, saya tak tahu dia nak cari publicity ke apa. Saya no komen lah. Biarlah Roshamno ke atau Iban ayah saya yang komen. Adakah Samsul rasa komen dia tu kerana filem GL Gangster menjadi punca kanak remaja-remaja di sekolah menjadi seperti ini? Itulah, kau nak korek kan ni. Apa yang saya boleh cakap? Isu bully ni semua sejak daripada dulu dah ada dah kan. Cuma sekarang bezanya, sekarang budak-budak dah ada handphone, dah ada media sosial, Instagram, YouTube semua kan. So sekarang ni masyarakat lebih nampak. So saya sebagai pengarah filem, saya menjalankan pada saya tanggungjawab saya. Maksudnya ini yang saya contribute untuk negara. Kalau kita tengok dari sudut yang negatif, memang akan nampak negatif. Kalau kita nak mencari salah, banyak. Kerajaan pun saya macam-macam kita boleh cakap. Polis pun saya boleh salahkan kan. Tapi kan tak adil. Jadi daripada menuding jari ni, kita semua kena tengok dari skop yang lebih luas kan. Saya nak tanya Wardina, apa contribution dia dalam memerangi jenayah ataupun kes bully sekarang? Fikir sendirilah. Jangan sempitkan pemikiran tu.